Assalamualaikum. Suami saya baru meninggal. So, saya ingat nak keluarkan duit arwah suami saya lah. Okey, baik. Saya uruskan ya. Puan ada bawa surat kuasa? Sejak kematian, kan ada lah. Maaf sangat, Puan. Tapi kalau nak keluarkan duit arwah, kena ada surat kuasa. Kalau tak boleh. Tak boleh ambil langsung ke? Dulu saya guna je duit tu. Kenapa tiba-tiba tak boleh ambil pula ni? Bila seorang meninggal, semua akaun dia akan dibekukan. Untuk akses balik duit tu, Puan kena uruskan dulu harta pusaka. Sudah. Macam mana aku nak bayar bil, barang dapur, bayar rumah? Aku nak buat Grab ke? Dalam mob. Hello, Kak. Lalu, nak tanya ni. Tadi dengar pergi bank nak keluarkan duit arwah Mutalib tu. Tapi bank tak bagi katanya. Kena uruskan pusaka dulu. Sama kan benda ni? Oh, itu lama kat tu, kadang bertahun ambil tu. Tapi kalau waris banyak, leceh sikit lah. Hah? Bertahun? Mana tengah hidup ni? Tak ada duit ni. Mana? Nak buat apa ni? Saya start ni. Buat puasa pula. Ni nak dapat ni. Nak call ni. Assalamualaikum puan, kami dari tim Jemi Hibah.